Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back. Okay, hari ni kita nak try kamera baru kita, Insta360 X5. Yang mana kamera ni kita connect dekat kita punya intercom lah. Sebab dia ada function untuk connect dengan intercom. Jadi kita nak tengok sama mana. Jadi ke tak jadi? Dia sebenarnya bukan takat X5, dia X4, X3 pun boleh juga, tak silap saya. Tapi tak apa, kita try di X5 lah, sebab kita tak ada model-model terdahulu. Kita terus langkau ke model-model teratas. Jadi kita nak tengok secara mana gambar dia, nak tengok secara mana kejelasan audio dia menggunakan intercom yang saya telah connect. Okey, ni saya pusing-pusing dekat Desa Bidara, Taman Desa Bidara Kuala Keteh, yang mana dia merupakan kediaman saya jugalah, kawasan ni. Kita nak tengok secara mana jadi ke tak jadi. Clear ke tak clear ke, pecah ke, saya pun tak sure lah. Sebab harga pun RM30 ya, headphone set ni. Kita nak spare apa sangat kan. Jadi kita try, jadi kena upgrade lah benda ni, headset ni. Headphone ni dah lama dah. Ni jalan betul-betul gelap tau. Lampu jalan pun tak ada. Tak tahu lah, nampak dah. Patutnya nampak dah kalau itu punya power chipset ni. Ya, so kita try lah, tengok balik dia. Dia boleh lalu jalan gelap ni. Kereta ni nampak tak aku?